Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat organik saya. Sebenarnya saya dah buat video, dah rakam dah. Tapi tiba-tiba handphone memory out. So, kena buat balik. Okay guys, saya nak bercerita pasal berkenaan dengan masa depan Malaysia. Boleh tak kita share cerita? Setiap kali saya di-interview atau saya diwawancara, saya pasti akan bagi tahu benda yang sama. Cyber trooper ni berbahaya. Cyber trooper ni dia akan dibayar untuk memfitnah. Cyber trooper ni dia orang sanggup buat apa saja demi duit. Saya tak pernah berubah. Saya lah orang yang mendedahkan hal ni. Dan for your information guys, saya nak bagi tahu, saya tak pernah jadi cyber trooper. Mesti korang bohong pun semua. Kalau korang nak tahu, dulu saya daripada Barisan Nasional, kemudian ditendang, saya masuk Pakatan Harapan, pun saya ditendang sebab saya mempunyai mulut yang tiada insurans. Saya nak bagi tahu anda semua, korang takkan dapat cari satu orang yang pernah ambil job untuk memfitnah, untuk mainkan isu perkauman, isu agama, untuk nak pergi depan bercerita hal sebenar. Korang takkan jumpa. Sebab diorang dah tahu diorang buat salah, diorang dah ambil duit haram untuk buat satu benda yang tak betul. Korang ingat diorang nak berani buat secara public bagi tahu diorang buat salah tu? Of course tak. Tak ada siapa akan berani. Kenapa saya mendedahkan perkara ni? Sebab daripada waktu saya Barisan Nasional, waktu saya dekat Pakatan Harapan, saya bergaul dengan golongan-golongan ni. Dan saya tak pernah kata saya yang dibayar. Saya bagi tahu golongan-golongan cyber trooper ni dibayar untuk memfitnah, dibayar untuk mainkan naratif, mainkan pasal isu agama, isu bangsa, kadang-kadang isu raja. Kurang raja lah. Tapi kalau bangsa dengan agama ni selalu. Kalau saya dibayar, kau ingat saya berani ke nak mengaku? Saya nak mengaku yang saya dibayar untuk buat benda-benda macam ni. Of course lah saya akan kena tindakan. Saya tak berani. Tapi for your information, saya tak pernah ambil job ni. Dan saya kenal kawan-kawan saya, bekas-bekas kawan sebenarnya, yang ambil job ni untuk semua, untuk mainkan benda-benda ni semua. Dan saya rasa benda tu salah. Dan saya pun pernah nasihat diorang. Setiap kali wawancara atau apa interview, saya akan bagi tahu benda ni. Isu untuk mainkan naratif, isu mainkan berkenaan dengan persepsi black ops, agama dengan bangsa ni, ialah orang yang ada kepentingan. Kalau daripada zaman saya, kerajaan yang mampu nak membayar cyber trooper ni untuk sebarkan fitnah atau sebarkan benda-benda naratif yang berbahaya macam ni. Dan kenapa saya kata ketika itu Pakatan Rakyat juga bayar cyber trooper untuk buat benda ni semua. Anda dengar video ni. So, IRI, we had worked in Malaysia with opposition political parties since 2002. And guess whose funding we did it with? The National Endowment for Democracy. Because guess who wouldn't fund democratic political party work in Malaysia? The USAID Agency for International Development and the State Department, because they, I think the reflection was, gosh, this is kind of a one-party system. This is a bad use of our funds. And two, Malaysia is kind of a valuable military partner. So for 15 years, working with NED Resources, we worked to strengthen Malaysian opposition parties. And guess what happened 2 months ago? After 61 years, they won. Not thanks to us, thanks to them. And so I visited and I was sitting there with many of the leaders, the new leaders of this government, many of whom were just our partners we had been working with for 15 years. And one of the most senior of them, who's now one of the people running the government, said to me, gosh, IRI, you never gave up on us even when we were ready to give up on ourselves, right? And we're sitting in the Prime Minister's office. Here we are. That's a tribute to them, not a tribute to us, but it's an example of playing the long game. And the reason I wanted to bring this up is the link, because ini adalah pengakuan daripada IRI yang mengaku bahawa diorang bersama membantu Pakatan Rakyat untuk nak bentuk diorang jadi kerajaan. Of course lah, daripada segi duit pun semua, Pakatan Rakyat mempunyai cukup kewangan. Of course daripada kerajaan mempunyai cukup kewangan. Kalau nak katakan bersatu, parti bersatu yang ada hari ni bayar orang, saya nak cakap dekat you all,
Bersatu ni ramai tinggalkan sebab tak ada duit dah. Ramai orang tinggalkan Bersatu sebab Bersatu dah tak ada duit. Daripada 2023 sampailah hari ni 2026, okay, Bersatu punya akaun pun di-freeze-kan. Nak beli bendera pun tak cukup duit. Tetapi perjuangan tak pernah lekang. Macam saya ni, saya bukan daripada Bersatu. Saya masuk Bersatu pun tak. Saya tak ada apa-apa parti hari ni. Kenapa saya sokong Bersatu? Kerana waktu COVID, saya melihatkan Bersatu ni mempunyai seorang presiden parti diorang dan ketika itu kebetulan dia adalah Perdana Menteri Malaysia. Dia dengar cakap rakyat. I have served for 3 PM. Saya dah serve 3 Perdana Menteri dan ini satu-satunya Perdana Menteri yang dengar cakap orang. Yang tak pernah tolak tepi apa orang cakap. Tak bagus ke? Hari ini apa yang terjadi daripada dululah sampai sekarang kalau korang nampak kalau ada buat function hanya meja pemimpin saja di-serve. Disediakan makanan, dibagi layanan VIP. Penyokong-penyokong semua makan, kau ambil sendiri. Kan? Betul tak? Saya mengharapkan you all ambil apa yang saya cakap ni secara positif. Janganlah cut apa yang saya cakap ni and then fitnah saya balik semua. Saya punya pengalaman dalam politik since 1998 sehingga hari ni dah 2026. Saya ni bukan budak-budak dalam politik. Umur saya dah 46 tahun dah. Saya dah cukup berumur, dah cukup matang, dah cukup tahu dan pergaulan saya sangat luas berbanding dengan anda yang tak kenal orang-orang politician ni yang keliling anda ni semua. Anda jangan terlampau taksub dengan diorang. Diorang ni tak ada apa-apa pun. They are nothing sebenarnya. Yang patutnya diorang serve, politician serve rakyat, bukan rakyat yang serve politician. Kenapa kita nak jadi balaci untuk politician? Politician pula yang keadaan dia mewah and then terjaga semua. Patutnya kepentingan tu patut dia harus disalurkan pada rakyat. Saya share pengalaman saya berpolitik lama ni. Saya berpolitik since 2007 tau. 2007 umur saya masa tu 27 tahun hingga sekarang. Di mana saat waktu 2020, 6 tahun yang lepas saya dipecat dan saya mula berhenti berjinak dekat dalam parti politik. Saya lebih buat gerak kerja sebagai aktivis. Saya ni sedang nak melindungi anda semua. Saya sedang nak buka mata anda semua. Orang yang paling benci saya adalah politician. Sebab apa? Orang politik ni tak suka kita cakap betul. Orang politik ni tak suka kita jujur. Kalau saya cakap benda betul, itu betul. Saya bagi tahu memang politician ni sekian. Kita tak perlu nak bayar sesiapa untuk cakap benar. Dan saya rasa apa yang saya cakap ni selari dengan apa yang berlaku hari ni. Hari ni, korang okey ke? Cuba fikir. Hari ni, UMDAP tau. UMDAP. Dua-dua parti besar bergabung. Lunyai. Tak guna langsung. Kan? Fitnah ke? Saya share pengalaman saya untuk you all ambil iktibar. Belajar mengenali politician ni. Politician ni kalau salah pembawakan dia, jahat dia. Tengoklah hari ni, korang kadang-kadang nak muntah dengar dia orang bercakap kan? Betul tak? Nak muntah rasa. Tapi nak buat macam mana? Politician are very thick skin, you know. Skin dia, kulit dia tebal. Dia orang tak peduli, dia orang tak ada malu tau. Nak membohong, nak menipu, nak memfitnah, dia orang tak malu. Politician paling benci saya. That's why banyak politician akan biayai siapa-siapa saja untuk burukkan saya, untuk fitnah saya. Korang fitnah saya, apa yang korang dapat? Saya bukan nak bertanding pun. Saya bukan ada dalam mana-mana parti. Saya orang biasa. Tak rugi pun. Korang fitnah-fitnah lah. So, kan? Kebanyakan dulu yang saya tahulah, kenapa ada satu-satu pihak daripada orang yang mampu membayar, contoh daripada pihak kerajaan ataupun pembangkang yang dibiayai belakang dia oleh negara-negara barat ni, suka sangat main cerita pasal isu agama dengan bangsa. Nak tahu kenapa? Untuk tutup satu isu, diorang main isu ni. Untuk tutup kelemahan diorang main isu ni.
Itu dia satu benda. Apa produk yang paling mudah untuk orang kata yang paling laris dijual dekat dunia ni? Agama. Bangsa. Kan? Betul tak? Saya bagi tahu ni benda betul. So jadi guys, saya nak bagi tahu sekarang ni dah 2026. Adakah kita masih lagi orang kata bodoh macam orang-orang lain di mana berpuluh-puluh tahun kan? Contohnya dekat negara Tembikai. Semua orang kata Tembikai ni jahat, Tembikai ni apa semua. Kenapa pada tahun 2024, 2023 dunia mula buka mata? Sebab rakyat dekat dunia ni dapat information semua di hujung jari. Diorang dah nampak dah siapa sebenarnya culprit yang jahat. So jadi saya nak tanya dekat rakyat Malaysia, adakah anda cukup bijak untuk menilai apa itu kaca, mana satu pemata? Kan? Guys, saya nak bagi tahu you all. DAP bukan mewakili bangsa Cina. DAP tidak mewakili bangsa Cina. Okay, DAP tidak mewakili bangsa Cina di mana dekat Malaysia ni majoriti bangsa Cina adalah agama Buddha. Sebab majoriti pemimpin DAP adalah beragama Kristian. So jadi kalau betul-betul DAP ni kisah berkenaan dengan pengundi dia yang berbangsa Cina, yang orang Cina ni fikir DAP akan perjuangkan hak korang salah. DAP memperjuangkan kroni mereka. DAP ni orang yang sangat resis. Setiap kali ceramah DAP, kalau tak ada cerita pasal resis, kalau cerita tak ada berkenaan dengan agama bangsa atau fitnah, itu bukan DAP. Dan saya nak tanya anda semua, orang Cina, orang India, orang Melayu, betul ke korang ni memang suka hidup tak harmoni, resis sana sini? Korang suka? Saya nak tanya, suka? Saya tak suka. Sebab circle saya ni adalah circle kebanyakan kawan saya berbangsa Cina, berbangsa India. Saya adalah Melayu moderate. Saya bukanlah Melayu yang alim, tetapi moderate. Dan tapi cuma bagusnya, saya tak pernah dekat dengan maksiat. Saya tak pernah minum arak. Saya Melayu macam tu. Saya tak ada tattoo. Saya tak ada buat benda-benda lain. Dosa saya hanya tak tutup aurat. Itu saja. Kalau benda-benda lain, fitnah ke apa semua, saya tak buat. Politician paling benci Ratu Naga. Politician paling benci Ratu Naga. Kenapa? Sebab mulut Ratu Naga tak ada insurans. Mulut Ratu Naga dia cakap terus tegak. That's why politician akan buat apa saja, bayar sesiapa saja untuk memfitnah saya, untuk burukkan saya. Dan saya nak tanya, setiap kali orang yang benci saya, orang yang tak suka saya, korang tak suka saya sebab apa? Sebab saya resis? Tak kan? Sebab saya memfitnah. Mana bukti dia? Saya tak memfitnah. Sebab saya jahat. Apa jahat yang saya buat? Saya tak liberal. Saya moderate. Liberal tu adalah orang yang tak percaya pada agama dia. Kalau saya liberal, saya tak solat. Kalau saya liberal, saya tak akan berpuasa. Tapi saya solat, saya berpuasa. Saya mengucap 2 kalimah syahadah. Boleh dikatakan orang-orang yang kecam saya, dia orang amalkan maksiat. Ada di kalangan dia orang minum arak. Saya tak pernah buat maksiat. Saya tak pernah minum arak. Benda yang saya boleh banggakan lah. Bagus. So jadi, tu pasal sesiapa yang bercakap pasal saya, I don't care. Sebab bila seorang bercakap pasal saya bukan tak kenal orang yang bercakap pasal saya, tengok latar belakang dia. Tak apalah, Tuhan dah balas diorang sejak diorang lahir lagi. Tuhan dah balas untuk saya sejak diorang lahir lagi. That's why saya tak pernah nak balas. Cakaplah apa saja korang nak fitnah, cakaplah apa saja korang nak cakap. Saya nak bawa politik baru.
sejak saya tiada parti ni, saya melihatkan, Bersatu ni adalah satu platform parti yang sangat baik. Sebab apa tau? Satu platform yang di mana kan, dia memperjuangkan orang Melayu, dia memperjuangkan hak orang Cina, dia memperjuangkan hak orang India. Sebab orang Melayu, Cina, India duduk dalam satu meja berbincang untuk mendapatkan satu keputusan yang baik untuk rakyat Malaysia. Saya nampak Bersatu ni lebih kepada jadi kadam pada rakyat daripada rakyat jadi kadam pada politician. Itu yang saya nampak Bersatu. That's why saya lihat. Masa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, dia dengar cakap kita. Dah macam balaci kita dah. Dengar je apa kita nak semua dia bagi. Cuba PM yang lain. Anwar Ibrahim. Ada bagi. Perdana Menteri lain tak ada bagi. Nak cerita pasal Najib bagi. Nanti koyak orang UMNO. Malas saya. Saya memang lawan dia. Saya lawan Barisan Nasional, saya lawan Pakatan Harapan. Saya tak bergerak. Siapa-siapa yang jadi balaci untuk Barisan Nasional dan Pakatan Harapan juga turut saya lawan. That's why saya lawan Wasam. Tengoklah apa yang jadi hari ni. Kan? Saya nak bagi tahu orang Cina dekat luar sana. Pernah tak korang terfikir kalau betul-betul orang Melayu ni resis kan? Takkanlah 9 daripada 10 orang yang terkaya di Malaysia adalah orang Cina. Salah seorang daripada diorang adalah Krishnan family. Syed Mokhtar Buhari ni dia kejap-kejap dia berubah-ubah. Kejap 12, kejap 10, kejap 11, 12. Dia tak statik dalam 10 tu. Dia kejap berubah. Orang yang pertama yang kaya dekat Malaysia ni Robert Kwok. Dia jual gula. Orang Melayu yang suka beli gula banyak. Kalau orang Melayu tak support Robert Kwok, dia boleh jadi kaya ke? Tak. Kalau tak ada support daripada orang Melayu. That's why saya cakap, kenapa orang India, orang Cina rasa Melayu resis? Sebab daripada kata-kata. Saya nak bagi tahu you all setiap satu bangsa, contohnya Melayu, India dengan Cina, akan ada 10% orang yang resis. Mesti ada. Dekat Melayu mesti ada 10% yang resis, dekat Cina ada 10% yang resis, dekat India mesti ada 10% yang resis. Dan 10% ni tidak mewakili kaum-kaum kita. 10% ni orang yang suka nak bergaduh. Orang yang kata, kita je. Dalam kehidupan diorang, dia je nak hidup. Orang lain tak boleh hidup. Dan korang termakan dengan naratif ini. Siapa yang mendapat keuntungan daripada main cerita bangsa agama ni? Politician lah. Terutama daripada kerajaan. Ketika itulah. Contoh, saya bagi tahu. Ada satu kerajaan tu, dia lemah. Nak tutup kelemahan, main isu berkenaan dengan agama dengan bangsa. Lepas tu distract. Kelemahan dia orang dah tak ada, tak nampak dah. Tak perasan? Cek. Cuba cek. So, saya nak bagi tahu. Cyber Trooper ni dia wujud sejak 2008. Cyber Trooper ni dia wujud sejak 2008. Starting dia orang main blog, kemudian dia main Facebook. Sampailah wujudnya platform-platform lain. Sehingga hari ni lah yang kita nampak. Cyber Trooper ni dia tak peduli pasal dosa ke, kesalahan ke, sebab apa? Memang dia adalah Cyber Trooper yang dibayar, dan jika terjadi apa-apa pada dia orang pun semua, ada orang akan backup dekat belakang. Saya nak tanya anda semua, ada ke sesiapa dekat luar sana yang tidak dibayar nak sebar fitnah? Ada ke? Tak kan? So, jadi kalau saya cakap orang tu sebar fitnah, tak kisahlah orang tu daripada parti apa sekalipun, dia dibayar lah. Maksudnya, kalau tak, kenapa kau berani sebar fitnah? Saya sebar fitnah.
Ada ke Ratu Naga sebar fitnah? Ratu Naga tak sebar fitnah. Ratu Naga dituduh sebar fitnah tu ada. Tapi tak ada bukti. Dan naratif yang korang kata saya memfitnah tu pun tak betul. Sebab macam kes dulu pun semua, apa saja berkenaan dengan saya dah NFA. Sebab saya cakap benda yang betul. Dan korang yang menampakkan saya seolah-olah sedang memfitnah. Saya tak memfitnah pun. Dan saya tak suka nak fitnah. Sebab suka tak suka, for your information, orang Cina dengan orang India kalau nak tahu, agama Islam ni dia satu benda tau. Diorang takut nak sebar fitnah. Orang yang tak berbayar lah. Sebab, kenapa? Sebab kalau dosa dengan Tuhan, boleh taubat. Tapi kalau dosa fitnah orang, orang tu kena cari orang yang dia fitnah tu minta maaf sebelum dia mati. Kalau tidak, dekat akhirat nanti, judgment day, ada orang kena pijak. Dia orang kena minta maaf sebelum nak masuk syurga atau neraka. Kalau nak tahulah, agama Islam macam tu. So, macam saya, cukuplah saya dosa, tak tutup aurat. Saya tak nak tambah lagi dosa. Saya tak ada masa nak cari musuh saya, nak minta maaf dengan musuh saya. Happy tweet. Tak ada makna je aku dah minta maaf dekat lawan aku. Contoh pada hari ni, perlu ke kita memfitnah? Perlu ke kita memfitnah? Contoh kegagalan Madanun hari ni. Kita tak perlu memfitnah, kita aja bagi tahu. Orang Cina terkesan lah. Orang India terkesan, orang Melayu terkesan. Perlu ke memfitnah? Tak kan? So janganlah rasa, rakyat Malaysia ni, orang Melayu ni suka memfitnah. Tak. Yang suka memfitnah tu cyber trooper. Cyber trooper ni dia ada Melayu, ada Cina, ada India. Dia tak kira bangsa, dia tak kira kaum. Cyber trooper ni, dia ni macam orang yang tak ada agama tau. Cyber trooper ni macam orang tak ada agama. Dia orang tak takut pada Tuhan dia orang tak takut satu hari nanti bila judgment day pun semua, dia nak kena minta maaf dekat orang tu. Pada dia orang, cash is king. Sekarang ni dah 2026. Sepatutnya, rakyat Malaysia kena bijak. Rakyat Malaysia kena jadikan politician kadam pada rakyat. Bukan rakyat menjadi kadam pada politician. Kenapa mesti ada keluar ayat kita kena setia dengan UMNO, kita kena setia dengan DAP. Kenapa perlu ada kenyataan macam tu? Kalau you all tanya saya ni bukan bersatu. Tapi saya akan cakap, you kena pilih bersatu. Nak tahu kenapa? Tak perlu setia pun. Contoh Muhyiddin, umur dia 79. Bila-bila masa boleh tukar orang. Tapi, polisi bersatu bawa hari ni adalah polisi yang sangat sesuai dan mesra rakyat. Kenapa saya kata mesra dengan rakyat? Mesra dengan semua agama dan bangsa. Bersatu ni, dia adalah satu parti yang di mana dia meletakkan orang Melayu yang tetap kekal keistimewaan mereka dan bersama dengan orang Cina, dengan orang India duduk satu meja berbincang untuk dapatkan keputusan yang terbaik untuk masa depan. Itu yang saya nampak bersatu. Dan saya nak kudakan bersatu ni supaya bersatu ni boleh jadi ketua kepada parti-parti kecil dekat Malaysia ni untuk tergolekkan Madanun, di mana Madanun ni sangat memudaratkan. Dia tak pandai jaga ekonomi, dia tak pandai jaga kos sara hidup rakyat, dia tak pandai jaga subsidi, dia tak pandai jaga pencen, dia tak pandai jaga agama, dia tak pandai jaga bangsa, dia tak pandai jaga semua orang. Memang gagal. Kalau kita masih stuck lagi pemikiran kita dengan isu perkauman, isu bangsa ni, kita takkan ke mana. Kita takkan maju pun. Kita takkan maju. So guys, dengarlah cakap saya. Janganlah taksub dengan parti. Taksublah dengan family anda. Taksub dengan masa depan anak-anak anda. Setiap kali korang nak buat keputusan tu, buatlah keputusan yang terbaik. Pilihan raya ni sangat penting. Mana-mana pilihan raya. Tak kisahlah PRN ke, PRK ke, PRU. Sangat penting. Sebab kita nak pilih orang yang betul untuk jaga sistem negara kita. Bila kita salah pilih orang untuk jaga sistem negara kita, inilah jadinya hari ni. Pelabur pun tak berani nak masuk. Sebab kepala dengan nombor 2 pun ada masalah.
dengan rekod. So, jadi saya nak tanya pada anda semua. 2026 dah. Adakah anda sudah bersedia untuk berubah? Saya tanya anda. Kan? Jawab. Kena jawab saya. Okay, bye.